Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Hari ni aku nak tunjuk kat hampa, aku nak tukar benda lah ni. Ada yang panggil spindle lah, clutch arm lah, apa benda lah, tak tahulah. Sebab sebelum ni aku pernah cerita kan, yang clutch Gixxer 250 ni sangat-sangat keras. Dan aku dah jumpa solution dia sebelum ni. Ada orang suggest pakai yang aftermarket punya lah. Tapi yang tu ada orang komen cakap terlampau lembut pula, sampai kita tak rasa pula kan, bila kita shifting tu tak rasa. So aku beli yang ni. Yang ni Suzuki Satria punya. Satria tu Suzuki apa entah, Satria ataupun belang punya. Sebab dia sama, design ni semua sama, cuma dia panjang sikit saja. Dan panjang sikit tu walaupun nampak macam sikit, tapi dia akan ada efek lah. So, tanpa melengahkan masa, kita nak tukar benda ni. Harap-harap dapat tukar dengan cepat lah. Yang ni saiz 10. Yang ni clutch aku dah pelonggak dah dekat lever tu. Yang kat dalam tu aku nak pelonggak, tak cukup barang kat tangan. So, bila sini tak cukup longgak, apa dia nak buka tak boleh. Tak cukup kan. So, aku buka terus dari sini. Kita buat dia kan. Kita pakai konsep kita buat dia. Saiz 10 lah. Cari soket saiz 10. Okey, dah buka sini. Kena kopak dia. Yang ni pun aku ternampak ada orang suggest dekat komen lah pakai motor ni punya. So aku macam, oh ya benda ni dari dulu aku kata nak tukar, tapi tak tukar-tukar kan. Kali ni aku tukar lah. Okey, dia punya pendek. Ni yang kata Satria punya tu. Beza nampak. Dia punya panjang pendek dia tu. Tapi kau ada 12 sini. Kalau ikut shape 12 sini lah sebetulnya. Okey, benda ni duduk macam ni sebab dia talar ke atas. So kalau kita tak buat talar ke atas, dia akan lenggak situ. Cuma persoalan dia, kalau kita buat macam ni, macam mana kita nak agak marking tu How Benda ni duduk macam ni. Kalau ini duduk sini, ni macam tu lah. Okey, yang ni aku tak perketat lagi. Aku dah pejah dulu aku punya clutch. Sekejap lagi nak tengok macam mana. Okey, salah satu cara kita nak ukur clutch kita duk ngam tak ngam kan, aku tunjuk apa. Kita start motor, tarik clutch, masuk gear 1. Lepas tu tarik clutch balik. Dia berhenti ke tak berhenti? Okay, berhenti kan. Kita nak dia berhenti tapi tak 100% sampai tak bergerak langsung. Dia macam nak tergerak sikit-sikit. Yang tu tahap loose yang kita nak. Baru kelas kita tu ngam tengah-tengah antara dia punya slack tu ngam. Sebab kalau terlampau slack sangat, kelas akan slip. Macam ni terlampau slack sangat, tengok aku tarik pun dia tak berhenti. Yang ni yang buat masalah nak free gear susah tau. Motor apa pun, motor kelas memang macam tu. So kadang-kadang macam tu, aku dah try dah naik motor tu, kelas dia susah free gear. Bukan, hampa kena adjust kelas ni. Adjust bagi dapat sini, gap lebih kurang macam ni. Lepas tu masuk gear 1. Nampak dia ada sikit. Lagi ni kena ketat balik lagi sikit. Ni macam terlebih slack. Adjust sampai dapat.
Tarik, bagi dia pusing. Okay, aku dah tarik kelas ni. Tapi supaya macam tak ada apa, supaya tak tarik tau. So apa bayangkan bila hampa berhenti kat traffic light, hampa nak free gear, tayar hampa tu sebenarnya tengah duk ada orang kata apa? Ada tolak. Ada. Nah, aku nak sebut tak reti lah, sorry lah spontan. Macam dia ada duk tolak tayar tu. Tu ialah dia susah nak free. Tapi kalau hampa buat terlampau ketat, macam ni ngam sangat ni. Aduh. Kalau hampa buat terlampau ketat, memanglah sedap bawa. Ni macam ngam lah. Okey. Aku rasa ni ngam kot. Kalau hampa buat terlampau ketat, dia memang sedap bawa. Tapi dia kata apa, kelas hampa akan cepat makan. Makan saja tak apa. Sekat makannya tak apa. Dia duk bergesek kat dalam. Selain daripada kelas tu cepat makan, apa kalau ada masalah ke depan hari, enjin dalam cepat kotak. Sebab kelas plate tu dia duk gesek. Ini teori lah. Kalau salah minta maaf lah. Banyak perlu juga sebenarnya. Sebab dia duduk kat belah belakang ni. Panas masalahnya. Hampa tengok aku pegang spanner so panjang orang gila ni sebenarnya sebab panas. Okay, so kita try naik pusing-pusing. Jadi ke tak jadi. Jangan pergi mana, duduk sini dan diam. Function kan. Ada double stand jigsaw ni. Sangat-sangat function. Sedap lah. Aku kalau hampa tanya aku lah, clutch. Okay, kalau contoh kita compare dengan Kapchai, sebab Kapchai ni motor yang common selalu orang naik kan. Antara Waisuku dengan RSX, aku lagi suka yang RSX punya clutch. Ni aku cakap antara dua ni sebab aku pakai dua-dua. So RSX punya clutch tu dia rasa macam ketat sikit. Waisuku dia macam terlampau lembut. Tapi yang ni dia punya tahap kerah dia tu, ya Allah, dia punya kerah tu sampai aku balik tangan krem guys. Bila hari yang traffic jam sikit dekat border kan, duk main kelas banyak kan, sampai rumah tu tangan aku dah sakit kat sendi ni. Sakit segala sendi tangan tu sakit tau. So bila ada solution untuk lembutkan kelas ni, memang sangat-sangat puas hati lah. Sangat-sangat benda, bagi aku benda ni wajib hampa buat lah bila hampa beli Jigsaw 250 ni. Okey gang, so lah kita sambung atas jalan raya. Aku rasa atas jalan raya lagi best. Daripada tadi aku try atas apa tempat parking tu kan, macam tak berapa ngam lah. Ni kita try atas jalan, baru kita boleh rasa betul-betul. Tapi memang beza, memang rasa lah kat tangan tu. Memang rasa dia punya lembut tu memang improve banyak lah. So benda ni aku kata hampa wajib beli lah. Kalau hampa beli Jigsaw ni, hampa wajib tukar benda ni. Benda ni tak mahal tau, RM21 saja. Sebab dia bukan aftermarket punya, dia cuma motor Suzuki lain punya, kita tukar pasang kat dia. Dan kalau hampa tengok video tadi, aku daripada aku mula bagi salam kat hampa sampai aku siap, aku nak naik pergi test ride, duk ada dalam 13 minit. Tolak aku punya beletian, aku punya duk popek-popek. Mana kata 10 minit, mungkin tak sampai 10 minit pun kan. Sebab apa, by the time hampa tengok video ni, of course lah aku akan cut part-part yang tak penting kan. So mungkin part yang pasang tu hampa nampak macam lebih pendek, tapi sebenarnya 10 minit lah pemasangan dia. 10 minit ni 10 minit cara aku tak tengok tutorial, cara aku terus pegang tu, aku cuma tengok dia pakai screw save apa ya, terus aku standby tool, terus parking kat situ, aku terus buat lah. Sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah lah. So aku rasa tak ada masalah lah kalau hampa nak DIY kat rumah. Tapi kalau hampa nak pergi hantar kedai, tak mau pening, hampa hantar kedai lah. Lepas tu cerita sikit pasal ejah kelas tadi. Sebab sebelum ni aku selalu nampak lah komen, tak kisah apa motor pun, kadang kita cerita-cerita pasal motor tu, sekali ada orang masuk komen, dah try naik dah, nak cari free gear susah. Sebenarnya pasal tu lah, bila hampa punya clutch tu slack terlebih, ibarat macam tadi bila double stand kita nampak kan, bila kita dah tarik clutch pun tayar sebenarnya masih duk pusing lagi.
Yang tu yang susah nak free gear tu. Hampa duk berlawan dengan power daripada enjin deliver kat tayar belakang tu. Tapi bila kata hampa buat kelas hampa terlampau kejap, terlampau ketat lah kan, memanglah hampa akan lagi senang free gear. Tapi lama-lama cepat jahanam lah hampa punya clutch. So kita nak tengah-tengah. So cara aku macam aku tunjuk tadi tu, hampa tengok balik. Aku double stand motor. Lepas tu aku masuk gear 1, aku tarik clutch. Kalau lepas aku tarik clutch tu, tayar terus berhenti pusing. Aku akan longgakkan lagi sampai tayar tu bila aku tarik clutch, dia nak terpusing tapi dia pusing sikit, ataupun dia macam kita nampak dia menyentak sikit kan, tapi dia tak pusing habis. Ataupun mungkin dia tak pusing tapi kita nampak lah dia macam dia gerak jugalah at least. Yang tu lah bagi aku antara setting yang paling cun sekali lah untuk clutch. So tak kisah apa motor hampa beli pun, kalau motor tu motor clutch, yang tu cara dia. InsyaAllah jadilah. Okay gang, aku rasa tu saja video untuk hari ni. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Okay, saat kita nak demo sikit. Bila berhenti tu senang ke susah nak free gear? Okay tengok gear 2. Nah, senang free gear.